Satu hari satu masalah. Hari ini saya nak sembang sikit pasal water pump. Apa tu water pump? Water pump ni adalah satu mesin yang digunakan untuk menyalurkan air yang slow menjadi bertekanan tinggi. Okey, air masuk dalam mesin, dia ada tekanan. Ini kita panggil water pump. Dan apa water pump yang sesuai untuk korang pakai? Sebab apa dekat pasaran banyak water pump, banyak brand-brand yang tumbuh ibarat cendawan selepas hujan. Jadi hari ini saya nak sembang sikit water pump brand Hitachi. Okey, secara umumnya kalau korang dengar brand Hitachi ni, Hitachi macam-macam dah keluar dah sebenarnya. Barangan elektrik, barangan rumah, power tools, grinder, drill, semua Hitachi dah keluar. Ada handphone Hitachi, korang dah pernah dengar? Kereta dah pernah dengar belum? Saya tak ingat kereta dah ada tak. Tapi Hitachi teknologi dia dah lama dah. Bermula pada tahun 1910 lagi. Daripada Namihei Odaira. Ini founder dia ni. Otak dia memang gila. Pada waktu tu dia dah memang buat mesin dah. Tahun 1910 lagi dah buat. Okey. Pada 1910 tu dia dah bina satu company Hitachi ni. Dan selepas Perang Dunia Kedua, dia orang dah start buat water pump. 1940 hingga 1950 tu dia orang dah start buat water pump dah. Gila, memang awal gila dah dia orang buat water pump. Jadi yang lain-lain, yang brand-brand baru ni, anak-anak kecil je. Dan start daripada situ, 1940, 1950 tu, dia orang buat water pump memang banyak dan digunakan untuk kediaman, untuk industri dekat Jepun sana. Dan pada start tahun 1980-an, dia orang start ekspor ke Asia Tenggara sehingga ke hari ini. Okey, dan bila dia orang dah ekspor ke sini, baru kita boleh rasa teknologi dia. Dan untuk Hitachi sendiri, kalau korang nak tahu, dia antara water pump yang paling tahan sekali dekat dunia. Dekat dunia tu. Kita berani cakap dekat dunia sebab apa? Dia orang setiap tahun ada penambahbaikan untuk dia orang punya pump ni. Sebagai contoh, daripada water pump jalan straight, dia orang dah start ada automatic. Lepas ada automatic, dia orang ada inverter. Dan lepas ada inverter, yang paling best dia ada menggunakan bahan anti karat. Sebab apa? Water pump sekarang kalau korang tengok, kebanyakan body dia adalah body besi. Dan bila body besi ni, dia akan karat dan karat tu berkumpul dekat dalam water pump tu dan karat tu mungkin akan masuk ke dalam badan kita. Dia orang water pump Hitachi ni dah start pakai plastik dah. Tak karat. Bila cerita pasal plastik ni, mesti korang ingat plastik ni tahan lama ke? Jangan risau, Hitachi dia pakai plastik daripada ABS. Dan memang tahan lama. Dan Hitachi ni sendiri, dia punya produk, satu tahan lama. Nombor 2. Dan nombor 3, paling penting, dia jimat elektrik. Untuk korang yang tak tahu nak beli water pump apa yang sesuai untuk kat rumah korang tu, korang tinggalkan komen korang. Berapa poin yang korang perlu pakai. Nanti kita orang akan jawab mesin mana yang sesuai untuk korang. Satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.